Hai, Assalamualaikum. Okay, hari ni kita ada special content. Hari ni kita nak pergi ke Dusun Durian. Kita nak pergi Dusun Durian Di tempat rahsia tapi dekat Mentekap. Mentekap. Pahang. Orang Pahang tahu lah Mentekap tu benda. Lokasi dekat Mentekap tu je kita boleh bagi tahu. Sekejap lagi kita tunjuk sebesar mana Dusun Durian tu. Sebab dia cakap besar dusun ni kan. Sebab dia kata dusun dia besar. Kita nak tengok besar mana. Nanti boleh tengok kita orang dapat hasil ke tak pergi dusun tu. Okay. Kita nak pergi jumpa raja. Aduh. Awak katanya first time. Hari tu budak dia suruh nak ikut bawa agak. Nanti adik-adik kau ada lagi. Awak tinggal guna rumah. Tak, aku memang nak pergi dusun. Kita orang nak bakar lain ni. Aku nak bakar lain ni. Aku ada dusun pun tapi kat Sempan. Cuma dusun tu ada orang ni yang tahu orang tu. Jap, yang durian tu belakang tu. Yang ni, orang baru tolak getah. Semua ni tolak tu yang bila dia ubah, Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Tu bagi saya pokok apa semua dia tinggi. Wih, banyaknya. Jadi jakun. First time ni. Awal bulan tu. Tapi tak, maksudnya tak berjaga betul lah. So kita ni wali tak gitu. Tu sudah. Ni abang ni kau kata aku ada 2 petah. Macam tahun ni sebab hujan. InsyaAllah aku duduk bawah ni. Aduh, jatuh kat kepala. Banyak lagi. Tak pernah lagi. Yang tepi pernah. Macam yang ni tak apa ada satu tu. Betul-betul besar. Itu memang aku kena harus ni. Tapi banyak Macam kebun sini tu. tak macam kakak ni. Itu pokok getah ni tu. Oh. Kawan nak dia tak mati. Ya. Sebab dia ni makan banyak macam Buang banyak kan? tapi dia lambat dia tak jatuh. Hujung lagi. Hujung. Tapi bulu. Rasanya licin ni kurang ni. Tak bunyi tapi kayaknya tengah nak clear. Dah clear betul-betul lah. Dah clear betul-betul sedap. Ni tak ada buah dah ni? Ya, dia tak nampak tu. Dia pasal dia lambat lagi. Oh. Yai, besar sangat tu. Durian baby. Alah, dah kena tebuk. Ambil je bawa balik kasih kau. Tak nak kasih kau. Tu SO tu. Tak sampai. Tu lah yang kau kata. Oh, serik je. Ya, jalan serik je. Oh, sana.
banyak. Kau sokok ah. Ni dia tengok. Tahu sekarang. Tu bawah tu. Bawah besar tu. Besar tu. Ni kalau dapat kat sini ni bu, dia macam taman ni. Banyak kau tu nak ni. Dia nak pong tu. Kalau jat aku ni je aku kena. Takut Tak boleh apa tinggi. Ni tu tu. Ni belah tu lawak tu. Oh tu ada bu. Yalah memang ikut bawah ni. Jom kita pergi kita. Belah sini dia Pergi tak tolong. banyak sana tak dia tak teratur. Latar tu memang satu kawasan. Ni satu tu. Dia ni jauh, bunyi hijau macam tu kan. Ini pokok kalau Belah sana ada ke? nak buat ni. Ada air. Ui, takutnya aku nak pandang atas. Apa ni ambil lagi. Dah, naik atas. Ni tak nak ambil bu, yang buruk ni. Ni elok ni. Ha, boleh buat tu. Sangat tu, bawah tu buruk sangat. Pecah bawah. Ni. Ha, dia mau kat Tengok, bawah tak boleh. Dia pecah bawah Dia ke dalam tu. Tu boleh. Boleh ni satu bangsa. Punya kat atas tu. Baju biasa. Oh. Baju risau je orang macam ada risau lebih-lebih orang tanah tu. Ha. Ni orang tabur. Oh. Besar betul First time ni kamu masuk ni dusun durian. Biasa tengok dari luar. Member akak akan datang. Pokok 7.5 kena ada dalam. 7.5. Memang kempen daripada KL. Oh, Aku nak tahu kempen. bestnya. Ini aku kata ayah aku terus cari 1 bulan. Satu kebun ni sebab situ dah hujung lah fikir dapat agak banyak. Ya. Penuh. Ni bapak kau tu. Debu. Jom. Tinggi ada belakang. Tak nak, takut. Lain ada. Lain. Atas sini kadang-kadang tak ada. Atas tu mana?
Durian love. Eh. Ada lagi. Ni. Alah, tak sampai. Wow. Mana kunyit? Oh, ni. Yang kunyit banyak. Kat belah sana tu banyak kunyit. Boleh katakan yang pokok tadi tu, yang tak buah tu banyak semua kunyit. Kau sana balik kan kita turun. Dah jom. Jom. Jatuh bawah. Durian guys, durian. Sedapnya. Satu. Dua. Tinggal ni. Dua. Dengar tu. Dia lari. Kumpul setempat. Lepas tu, Habis berserangan tak daya ke? tak, lepas tu cukup seminggu update status dekat Facebook. Masuk hospital. Semput. Durian berlebihan. Kau apa air tu yang okey, kau badan kau besar tak? Betul tak? Banyakkan dia buat kau dah naik 75 apa? Durian kan? 2 minggu 10 kilo kau hilang. Dengan laju dah boleh cuk. Ya. Boleh sebut tak lah nanti dia tak. Ni situ ah, tengok ujung situ je. Dia selalu belum situ. Kau dia boleh tahu kan? Makanan nabuk bang. Pecu. Durian. Satu dua. Tu. Tu yang surrender je. Ni gantung ni monyet lah boy. Ya, macam ada macam ni betul dia. Oh. Ni bawah ni bisa sungai lah. Banyak kena tebuk. Memang bulat banyak. Besarnya pokok dia. Masuk mesin lah dalam. Ni Meho. excavator. Ni excavator lah. Oh, ada set ada kursi urut. Nak apa lagi? Kursi urut. Tak kisah siapa punya air, Bok. Takut air pipe. Ya. Yeah. Wow, bawah tu sungai. Macam aku punya piknik kau tahu mana? Ha. Sana. Kalau air surut. Ni boleh. Ekor ni. Air surut. Dah jadi pantai. Boleh mandi. Memang pot lah. Ni mana? Sungai Medan orang kata Medan. Tengok tiba-tiba ramai satu family besar datang. Dia motor semua. Tawah pergi sungai. Apa semua ambil buat benda lain. Ada 4 hingga bawah lagi. Ni atas. Jadi pun orang besar masuk. Tu dia. Tingginya tangga dia.
Ada orang tidur. Dapat lah. Jangan salah kan. Goyang. Saya tengok bawah. Tak boleh Dua jatuh. kali. Ini je. Bestnya. Mancing, bawah tu orang mancing buat. Nampak tu Di bawah ni panas straight. Apa situ. Tu memang ada kawasan. Buat dulu. Ni sungai kan ni boy? Dia alu Bukan? Belah ni mau ada. Ada alu kecil situ apa situ. Tapi situ kena ni selekor. Kira bersihkan tapi situ memang orang lawa. Kena orang pergi nak mancing. Oh nampak. Gayat siap aku di sana ni. Rasa macam pusing. Tolong. Gayat. Oh. Ni pokok apa? Ni. Sebab ni selalu kena bahan itu kan. Sebab dia besar sebab. Tak dia suara memang besar sebab belawang getah. Ya. Kau tengok sini tinggi. Nampak kalau ada getah, tu pokok Dia tinggi. akan Dia nak matahari banyak. Dia pokok dia tak kembang. Tapi satu dia yang nak buat. Tak boleh lompat. Ya. Lepas tu bila pasang bawah, kayaknya tupai ke tak boleh main lompat apa hendak. Dan bila pasang plastik bawah, tu kita lepas banyak. Tapi pada masa tu kena lepas. Pakai boleh bising tu. Tak ada dia. Macam-macam kok. Tapi dia ke musim. Zin tu pun dia dah lepas ni. Oh, dia awal-awal. Pada Zing tak? Dia pun dah Sebulan, bijak. Dia dah sekolah. sebulan dia tak lepas masuk panjat. Lama sikit lepas. Dia bijak. Tadi. Kau. Ini kalau ayah ni memang tak naik lah. Tak payah ayah, Umi pun tak naik tadi. Kau tinggi. Lembat tu semua. Ayah pun dulu. Saya tak keluar ni lah. Kalau keluar ke tak? Tak. Dia tak ke depan kan? Tak, kalau dia nak. Ha. Lepas. Tengok sikit. Selalunya dia tak bergerak. Tak bergerak dia? Awak berat Tak nak, aku takut. Saya berat, bergerak kereta. Patut dia tak bergerak berat. Gerak. Aduh. Baik lah. Ini jatuh. Rasa bawah. Pada banyak kali lah tu. Bapak sakit. Batu bapak tu je. Besar betul lusun dia. Sampai atas sana tu. Tak tahu lah. Lagi kau tak tahu lah kan. Ni bakal muda. Ni bakal ni. Kalau buah macam ni bakal ni buat start koyak. Buat pokok kan. Telefon tak? Jatuh tak apa. Takut cup. Ya? Banyak kali ya. tu. Baik, kamu kembung lah dia punya tu. Getah dia. Getah dia. Banyak ah. Banyak. Tak, musim hujan. Dia pun dah putih dah itu. Dia bawa putih itu. Macam mana ni? Melayu. Ayo. Okay guys, sampai sini je konten kita kali ini. Jumpa lagi di next content. Bye.